Orang yang ada atas muka bumi ini buat kebaikan. Jangan tunggu masa yang sesuai, jangan tunggu orang. Buat kebaikan, jangan pilih kebaikan yang kita nak buat. Walaupun kebaikan tu sekecil buang satu tahi cicak di dalam sebuah masjid. Walaupun kebaikan itu sekecil buang satu sampah daripada depan rumah orang, bukan depan rumah kita. Satu plastik sampah kita nampak depan rumah orang, kita ambil, kita kata, ya Allah, aku bersihkan rumah dia kerana-Mu ya Allah. Boleh jadi kadang-kadang satu sampah yang kita buang daripada depan rumah jiran kita, itulah amal kebaikan 60 tahun yang ditengok oleh Allah, yang Allah redha dengan kebaikan yang kita buat. Kata para ulama, kita tak tahu. Betul tuan ni yang saya sebut ni. Kita tidak tahu